Korang letak nama anak sebagai penama. Ingat dia boleh ambil semua duit. Stop, itu salah besar. Penama bukan pemilik mutlak. Dia hanya pemegang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan siri penerangan Asas Ilmu Pewarisan 101. Jika tuan-puan nak ikuti topik-topik lain, ikuti dan subscribe dengan channel kami sama ada di Instagram, YouTube atau TikTok. Pada episod-episod terdahulu, kita telah pun mengupas tentang faraid, hibah, harta sepencarian dan wasiat. Hari ini, kita akan menyentuh satu topik yang sangat biasa digunakan dalam kehidupan seharian, tetapi malangnya paling banyak disalahfahami, iaitu penama. Apa itu penama? Penama ialah individu atau pihak yang dinamakan dalam sesuatu akaun atau instrumen kewangan, seperti akaun bank, tabung haji, kumpulan wang simpanan pekerja, takaful atau insurans dan pelaburan tertentu. Tujuan asal pelantikan penama adalah untuk memudahkan pengurusan dan pengeluaran wang selepas kematian pemilik akaun. Tetapi penting untuk difahami, penama bukan pemilik mutlak harta dalam kebanyakan kes. Penama menurut perspektif undang-undang dan syariah dalam Islam, penama bertindak sebagai pemegang amanah, bukan penerima mutlak harta. Ini bermaksud, wang yang diterima perlu diagihkan kepada waris benar, mengikut faraid, selepas ditolak hutang dan kos berkaitan, kecuali dalam kes tertentu yang jelas dinyatakan sebagai hibah bersyarat atau manfaat mutlak. Misalnya tabung haji ada skim yang jelas di mana penama adalah penerima dengan kaedah hibah amanah. Salah faham biasa tentang penama, antara salah faham yang sering berlaku, saya dah letak penama jadi selesai. Penama boleh ambil semua duit, tak perlu faraid kalau ada penama. Hakikatnya penama memudahkan proses, bukan menggantikan faraid, dan penama tidak automatik memiliki harta. Apa yang boleh berlaku jika penama disalahfahami? Tanpa kefahaman yang betul, penama akan menyimpan atau menggunakan harta tanpa pengagihan, waris lain akan rasa teraniaya. Boleh timbul pertelingkahan dan permusuhan dalam kalangan ahli keluarga dan risiko waris termakan harta batil. Niat asal mungkin baik, nak mudahkan waris, tetapi tanpa ilmu, akibatnya boleh jadi sebaliknya. Adakah penama masih penting? Ya, sangat penting. Kerana ia mempercepatkan akses kepada dana. Ianya penting mengelakkan dana terbeku sementara menunggu pusaka dan membantu waris menampung keperluan awal selepas kematian. Tetapi penama perlu disokong dengan wasiat, kefahaman faraid dan dokumentasi yang jelas. Penama ialah alat, bukan penyelesaian penuh. Jika digunakan tanpa ilmu, ia boleh jadi punca masalah. Jika digunakan dengan betul, ia boleh jadi jalan memudahkan urusan keluarga. Dalam sistem aplikasi pewarisan.my, dalam penyediaan dokumen wasiat akan dijelaskan fungsi penama. Harap tuan-puan boleh cuba ya, insya-Allah. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda merancang wasiat dan pewarisan dengan lebih tersusun. Perancangan pewarisan ni bukan setakat nak memudahkan urusan waris je, tapi yang lebih penting, memastikan harta pusaka tu tak jadi harta batil.